setuju tak saya kata, orang yang kena GGA ni, 50% daripada jiwa dia dah habis dah. Daniel, macam mana boleh berlakunya gastric GERD anxiety ni? Semakin berleluasa lah. Soalan yang memang selalu saya dapat. Okay, first you kena kenal diri you. Cuba kita tengok balik. Yang pertama, yang terjadinya gastrik adalah pintu terbesar untuk masuk ke dalam dunia GERD. GERD adalah pintu terbesar untuk masuk ke dalam dunia anxiety. Kalau kita perasan, orang ramai sebenarnya dah kena gastrik ni lama. Tapi dia tak aware. Bila dia tak aware, tiba-tiba dia kena acid reflux. Tiba-tiba dia rasa macam, kenapa dadaku panas? Sedangkan, macam saya sendirilah, umur 15 tahun dah kena GERD. So bermakna, tiba-tiba dah kena GERD. Sebelum tu dah berapa lama saya kena gastrik? Gastrik ni berpunca daripada konyahan makanan yang tidak sempurna. Sebab ini kita boleh kawal penghadaman. Bila kita telan, makanan yang tak dapat dicerna dengan elok, dengan baik, dengan sempurna, dia akan masuk ke dalam perut yang mana dalam perut ni ada asid untuk dia membuat penghadaman yang kedua. Dalam perut ni kita tak boleh nak kontrol. Bila kita dah telan, asid dalam perut ni tak mampu untuk membuat penghadaman dengan sempurna, dia akan salurkan makanan itu masuk ke dalam usus kecil. Bila dah masuk ke usus kecil ni, usus kecil kita sendiri panjang dia 20 ke 25 kaki panjang dia. 6 meter. Jadi kat setiap lekukan tu, dia akan mengumpulkan makanan yang tak dapat dicerna dengan sempurna. Dan lama kelamaan jadilah usus kotor dan dia akan menyebabkan fermentation dan menjadi bloatedness. Dan bila makanan itu yang tak dapat dicerna dengan sempurna, dia akan salurkan pergi ke dalam usus besar. Dekat situ, dehydration akan berlaku. Dan bila najis tu dah dehydrated, dia akan terkumpul dekat rectum. Bila dekat rectum, dia akan menggores kita punya dinding usus besar. Yalah, dia jadi toksik kan? Yeah, that's why bila kita buang air besar ni, perasan tak? Sebelum jadi buasi, menitik-nitik darah kita ni keluar. Sebab dinding usus kita terlampau nipis tau Kak Liza. Najis tu pula tajam. Dehydrated. And then lama kelamaan, dia akan mengumpulkan segala najis ini daripada rectum. Anus dah tak dapat keluar. Dah keluar buasi. Pintu dah tertutup. Dan dia akan kumpulkan segala najis ni. Dia akan pergi naik atas. That's why orang GERD ni selalu dia akan rasa senak dekat bawah rusuk. Minggu pertama dekat sini. Minggu depan dekat sini. Dan kita sebagai lumrah manusia ni, kita kena makan setiap hari. Bila kita makan untuk tenaga, kita makan tapi angin tu terperap kat sini. Sebab tu orang kata rasa medu, rasa sebu, rasa bloatedness. Because of that. Pedih ulu hati tu itulah. Pedih ulu hati ni belum sampai lagi. Sebab bila kita